Adakah wajib kita mengqadakkan salat yang telah kita tinggalkan? Kerana ada ulama berpandangan tidak perlu dan kita mengqadakkan. Jumhur ulama, majoriti ulama berpendapat salat yang ditinggalkan walaupun dah lama wajib diqada. Wajib diqada. Ini kita katalah kita tinggal selepas kita sudah baligh, kita tinggal, kita wajib qada. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan beberapa orang ramai juga di kalangan ahlul hadis yang menyokong pandangan ini, menyatakan tidak wajib qada. Sebaliknya wajib bertaubat dengan taubat nasuhah. Tuan-tuan kalau nak qada pun boleh qada, tapi saya tengok kalau yang mari baru bertaubat tu 70 tahun kan. Saya ni nak kena qada ke ustaz? Awal-awal buat perkara yang pertama, taubat dengan taubat nasuhah. Kemudian benda tu kalau ada kemampuan, kalau tidak, sejak dia taubat tu tak keluar-keluar daripada bilik. Kau buat apa? Aku qada lah. Senang nak qada, 70 tahun punya cerita.